Alhamdulillah. Ini gambar api. Dia punya resolution 2K. 2K. 2K resolution kawan-kawan. Macam mana kita update dekat ni nanti. TikTok dengan YouTube. InsyaAllah. Ini adalah 2K resolution untuk api ni. Nampak? 2K resolution. Hari ni 6 bulan 5 2020. 6 bersamaan dengan 18 Zulkaidah 1447 Hijrah. Yang cerita pasal kejahatan tu. Sebelum kejadian kes bunuh pembantu rumah dekat Selesa Hill Home yang melibatkan 2 orang. Budak bawah umur ketika dia budak tu bawah umur dua-dua. Dia melibatkan ada 1 orang ustaz dekat sini. Tak tahu macam mana cikgu tu, aku ni kena bertugas tu kat luar. Mungkin kejadian sebab kita ada khusus dengan pegawai pendidikan tu, dia nak sampaikan mesej ke mak ni. Dia kata minta sabar, jangan layan cikgu besar tu. Sekarang ni jadi pegawai mana? Penyelia dekat daerah. Dia kata jangan layan pasal titik-titikkan ni tu. Ni ya? Okey, alright. Minta banyak-banyak sabar. Jangan buat benda pelik-pelik. Dia kata ganja. Okey, cikgu tolong saya cari ganja. Hak 3 tan kita bayar RM20. Hak RM20 pun kita bayar RM20. Hak RM50 pun kita bayar RM20. Tak ada duit. Sebab tangkapan polis tak ada ni. Saya dihalang untuk bertugas. Okey, carilah, dapatlah satu projek dekat situ. RM20 kita bagi kat tokan tu. Yang cerita tu. Beli. Lepas tu bagi tahu, kita dah beli dah. Okey, jelas kalau tak jelas, siapa nak jual? RM20. RM20 tak ada. RM10. Mak aku bagi. Kita beli untuk 10 tan ke 13 tan ke. Mana-mana tokan dalam Malaysia ni. Dekat Indonesia pun tak apa. Kita beli RM10. Okey? Alright? Boleh DM.